Jadi ini dia siri Galaxy S26 yang baru je dilancarkan oleh Samsung. Macam biasa ada 3 model yang diperkenalkan, iaitu Galaxy S26, S26 Plus dan juga S26 Ultra. Dari luar, semua model kali ini hadir dengan reka bentuk yang hampir serupa, dengan pula bentuk pil dekat bahagian kamera. Reka bentuk S26 Ultra pun dah kurang berkotak berbanding sebelum ni, jadi semua model kini ada rekaan lebih seragam. Semua model ditawarkan dalam 4 warna sama, iaitu hitam, putih, biru dan juga ungu. Terdapat juga warna silver shadow dan pink gold, tapi itu versi eksklusif online saja. Selain daripada rekaan sedikit baru, spesifikasi untuk siri Galaxy S26 tak banyak berubah berbanding generasi sebelumnya. Jadi apa yang baru? Pertama sekali, model Ultra dikuasakan chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 dipadankan dengan RAM sehingga 16GB dan storan sehingga 1TB. Manakala model S26 dan S26 Plus menggunakan chip Exynos 2600 dengan RAM 12GB dan storan sampai 512GB. Selain itu, untuk kamera, model Ultra juga kini ada bukaan aperture lebih besar untuk kamera utama dan kamera ultra lebar. Ini sepatutnya tawarkan image lebih cerah untuk kedua-dua kamera. Selain itu, sistem pengimejan siri Galaxy S26 juga dah dipertingkatkan. Ciri retrografi kini tawarkan tangkapan malam yang lebih cerah, manakala image signal processor kini dipertingkat dengan AI untuk tawar selfie yang lebih cantik dan juga natural. Terdapat juga ciri super steady video dengan horizontal lock baru yang boleh tawarkan rakaman video lebih stabil. Bahagian bateri tak banyak berubah, hanya model S26 biasa kini ada bateri sedikit lebih besar 4300 mAh berbanding 4000 mAh di model S25. Tapi pengecasan kini lebih pantas merentas semua model. Model Ultra sokong pengecasan berwayar 60W, Galaxy S26 Plus pada 45W, Galaxy S26 pada 35W. Siri Galaxy S26 juga ada pengecasan wireless Qi2, tapi masih tak ada fungsi magnet macam MagSafe Apple. Ciri paling menarik yang diperkenalkan kali ini mungkin privacy display. Ciri ini membolehkan korang untuk laraskan tahap privacy screen. Bila dihidupkan, ia akan gelapkan screen bila dipandang dari sudut tertentu. Korang boleh set untuk gelapkan seluruh screen atau sebahagian screen je macam notifikasi dan password. Boleh juga set untuk kegunaan di apps tertentu. Selain itu, siri Galaxy S26 juga hadir dengan Creative Studio baru yang bolehkan korang untuk edit image melalui prompt. Audio eraser pun kini dah boleh digunakan dekat platform seperti Netflix, YouTube dan juga Instagram. Bukan setakat tu, ciri Circle to Search pun dah di-upgrade. Ia kini boleh kenal pasti dan cari beberapa objek serentak. Dan Now-Brief pula kini lebih personalised. Ia boleh paparkan sesuatu booking dan cadangkan ride. Korang boleh book Uber terus dari Gemini. Ada juga ciri Now Nudge yang boleh analyse screen dan beri cadangan berdasarkan konteks. Contohnya, kalau ada orang chat anda dan tanya sama ada anda ada masa lapang atau tidak, ia akan berikan cadangan untuk buka kalender terus dekat ruang atas keyboard. Selain itu, untuk panggilan pula, ada juga ciri call screening di mana Galaxy AI boleh jawabkan panggilan dan tapiskan panggilan untuk korang. Jadi, apa pendapat korang tentang siri Galaxy S26 dan segala ciri baru yang diperkenalkan? Berbaloi tak nak upgrade?